Netanyahu hari ini Presiden Trump tak jadi berucap di Knesset. Dia pindah pada hari Senin kerana notis yang dikeluarkan oleh White House untuk bertemu dengan negara-negara Islam ni, di mana Trump nak berjumpa dengan pemimpin Islam selepas dia bercakap kepada 100 atau 20 ahli parlimen Israel pada Isnin. Jadi Selasa dia akan terus ke Mesir untuk mengadakan apa yang dipanggil sebagai Gaza Summit, sidang Gaza, di mana ini ada membabitkan negara-negara United Kingdom, Itali, Qatar, UAE, Jordan, Turki, Arab Saudi, Pakistan. Dan saya rasa Indonesia disenaraikan dalam senarai negara yang rundingan ni. Saya rasa memang cek balik, Indonesia disenaraikan. Saya nampak tadi Indonesia disenaraikan sebagai negara Islam terbesar. Pakistan disenaraikan sebagai negara Islam kedua terbesar. Berarti kita akan lihat sidang Summit Gaza ni akan membabitkan 10 negara, di mana kita berbangga kerana Indonesia menjadi wakil daripada negara Asia, Asia Tenggara sebagai negara Islam yang terbesar. Apa yang akan ada dalam Summit Gaza, di mana Trump akan mulakan rundingan dengan wakil daripada United Kingdom, Itali yang mewakili kepentingan Eropah, Qatar, UAE yang mewakili negara Qatar, UAE dan Arab Saudi yang mewakili negara Gulf, Jordan yang mewakili negara yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, Turki adalah negara perunding bagi projek ceasefire kali ini, manakala Pakistan dan Arab Saudi Pakistan dan Indonesia dijemput sebagai negara nombor 1 dan nombor 2 paling ramai penduduk Islam. Post-war Gaza plan ni, ataupun plan pembangunan semula Gaza selepas perang ni, 10 negara ini adalah pemegang amanah dia. Berarti Indonesia berada di sana bersama dengan Pakistan untuk melaksanakan misi ni. Saya fikir kata ini adalah kerana Indonesia menjadi negara terawal juga menawarkan tentera dia 20,000 orang untuk berada di Gaza. Kemungkinan besar dari segi penyelenggaraan, dari segi operasi, dari segi keselamatan, bagi membolehkan semua projek yang dibangunkan selepas post Gaza, pembangunan Gaza selepas perang. Saya jangka Indonesia akan memainkan peranan penting kerana mereka antara negara terawal menawarkan 20,000 tentera untuk berkhidmat di Gaza bagi menjayakan proses ceasefire ni. Jadi persidangan Gaza selepas perang ni adalah penting. Kerana apa yang dicapai dalam perhimpunan ni pada hari Selasa akan menentukan pelan pembangunan Gaza, dan saya yakin bahawa Indonesia akan mempunyai pelibatan yang penting dari segi penghantaran tentera dia. Kerana Gaza perlu ditadbir oleh pihak berkuasa yang boleh mengendalikan keadaan undang-undang, keselamatan dan kepentingan penduduk. Jadi sama ada mereka turun, saya yakin mereka akan turun di bawah flag United Nations. Ini ada sikit masalah kerana rundingan ni dilaksanakan di luar daripada United Nations. Dia di luar United Nations. Tapi Amerika berjaya mendapatkan kerjasama daripada United Nations, 200 tentera dia yang akan masuk dan juga mengendalikan kawalan ke atas kalau Israel melanggar. Sebab dalam perjanjian ni Hamas minta, kami tak akan langgar perjanjian ni, selalunya perjanjian Israel yang langgar. Jadi Amerika bersetuju 200 pasukan pemantau dia akan masuk. Dan tentu kena ingat yang saya sebut tadi tentang kedudukan pasukan pemantau daripada Itali, daripada Jerman, daripada Perancis dan United Kingdom. Mereka hanya memantau garis sempadan saja di Mesir bagi membolehkan tentera Israel tak campur tangan dalam kemasukan truk bantuan kemanusiaan. Dan mereka juga akan bertugas di pintu King Hussein daripada Jordan masuk ke Israel untuk menghantar bantuan kemanusiaan. Ini bagi membolehkan tiada sabotaj dilakukan ke atas truk bantuan, tiada rampasan, dan yang paling utama, jumlah truk itu tidak dipersendakan dengan angka yang lebih rendah daripada persetujuan, iaitu 600 truk sehari. Ini yang saya update tuan-tuan tentang apa yang akan berlaku. Dan hari Selasa saya fikir adalah hari yang paling penting, di mana sekitar pukul 3 pagi waktu Malaysia pada hari Rabu kita akan mendapat sidang akhbar mengenai apa yang dicapai dalam sidang pembangunan semula Gaza selepas perang. Itu yang saya update tuan-tuan hari ini, ringkas, padat, dan saya jelaskan bahawa penduduk Gaza berada dalam keadaan ternanti-nanti bakalan makanan. Tapi United Nations memohon kepada Israel memulakannya besok, kerana kalau masuk hari ini keadaan menjadi sangat terumbang-ambing. Kelaparan, ya. Tadi saya lihat Khin Khudri melaporkan bahawa kelaparan masih lagi menjadi beban utama kerana jumlah truk yang dibenarkan masuk pada 8 dan 9 hari bulan sangat sedikit. Itu truk yang dibekalkan oleh Arab Saudi melalui pintu Mesir. Dan saya nak jelaskan sekali